Kita-Kita FM, Suara Rakyat Malaysia. Di sini kita bukan sekadar menyampaikan cerita, kita menganalisis, menilai dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Hari ini kita cerita berita dari Malaysia Gazette. Mana formula Rafizi untuk pilihan raya negeri Johor? Adakah Parti Bersama Malaysia benar-benar mempunyai formula untuk menembusi politik Johor? Mampukah Datuk Seri Rafizi Ramli mengulangi pengaruh politik yang pernah menjadikan beliau antara ahli strategi paling terkenal negara? Atau adakah cabaran sebenar di Johor jauh lebih sukar daripada apa yang dijangkakan? Pilihan raya negeri Johor kali ini bakal menjadi pentas pertama Parti Bersama Malaysia menguji kekuatan sebenar mereka di hadapan pengundi. Selepas mengambil alih sebuah parti sedia ada dan menjenamakannya semula sebagai Parti Bersama Malaysia, Rafizi Ramli dan Nik Nazmi Nik Ahmad kini berdepan ujian paling besar dalam karier politik mereka. Apabila bersama mengumumkan hasrat untuk bertanding di 15 kerusi Dewan Undangan Negeri Johor, ramai pemerhati politik muda tertanya-tanya apakah asas pemilihan kerusi tersebut. Adakah ia berdasarkan kajian lapangan yang mendalam? Adakah ia berdasarkan data pengundi yang menunjukkan peluang kemenangan? Atau adakah ia sekadar strategi untuk membina kehadiran parti di negeri yang penting dalam politik nasional? Persoalan ini menjadi lebih hangat apabila sebuah pertubuhan bukan kerajaan atau MO tampil mempertikaikan apakah sebenarnya formula yang akan digunakan oleh Rafizi dalam menghadapi pilihan raya ini. Mengapa isu formula ini begitu penting? Kerana nama Rafizi sejak dahulu memang sinonim dengan pendekatan berasaskan data. Ketika berada dalam Parti Keadilan Rakyat, beliau dikenali sebagai individu yang sering menggunakan analisis statistik, kajian lapangan dan pemodelan pengundi untuk merangka strategi pilihan raya. Ramai penyokong menganggap kekuatan utama Rafizi bukan sekadar kemampuan berpidato tetapi kebolehannya membaca trend politik sebelum orang lain menyedarinya. Namun dalam politik, reputasi sahaja tidak cukup. Apa yang pernah berjaya pada masa lalu tidak semestinya akan berjaya pada hari ini. Johor pada tahun 2026 sangat berbeza berbanding Johor beberapa tahun lalu. Lanskap politik negeri itu semakin kompleks. Terdapat persaingan antara parti kerajaan dan pembangkang. Terdapat pertarungan antara parti nasional dan parti yang cuba menawarkan alternatif baharu. Terdapat juga faktor pengundi muda, pengundi atas pagar dan pengundi yang semakin sukar diramal corak undinya. Sebab itu ramai mahu melihat apakah pendekatan yang akan digunakan oleh bersama. Jika kita lihat senarai 15 kerusi yang diumumkan, kebanyakannya terletak di kawasan bandar dan separa bandar. Ini memberi gambaran bahawa bersama mungkin cuba menyasarkan pengundi yang lebih terbuka kepada perubahan politik. Kawasan seperti Larkin, Skudai, Senai, Johor Jaya, Puteri Wangsa dan Perling mempunyai demografi yang agak berbeza daripada kawasan luar bandar tradisional. Di kawasan seperti ini, isu kos sara hidup, peluang pekerjaan, pembangunan bandar dan integriti pentadbiran sering menjadi perhatian utama pengundi. Mungkin inilah yang dilihat oleh pasukan Rafizi. Mungkin mereka percaya terdapat ruang untuk menawarkan alternatif kepada pengundi yang tidak lagi selesa dengan pilihan politik sedia ada. Namun cabarannya tetap besar. Parti Bersama Malaysia masih merupakan parti yang sangat baharu dari sudut persepsi rakyat. Walaupun nama Rafizi dan Nik Nazmi dikenali ramai, parti itu sendiri belum mempunyai jentera pilihan raya yang terbukti. Dalam pilihan raya, populariti pemimpin tidak semestinya diterjemahkan kepada undi. Apa yang lebih penting ialah kekuatan akar undi. Siapa yang akan mengetuk pintu rumah pengundi? Siapa yang akan memasang bendera? Siapa yang akan menjaga pusat daerah mengundi? Siapa yang akan menggerakkan kempen dari hari ke hari? Semua itu memerlukan jentera yang tersusun. Inilah cabaran yang biasanya dihadapi oleh parti baharu.
kita juga perlu melihat dari sudut lain. Mungkin tujuan utama bersama bukan semata-mata untuk menang banyak kerusi. Mungkin sasaran mereka lebih besar daripada itu. Mungkin mereka mahu membina asas jangka panjang. Dalam politik, ada parti yang bertanding untuk menang serta-merta. Ada juga parti yang bertanding untuk membina jenama dan kepercayaan pengundi secara berperingkat. Jika bersama berjaya memperoleh peratusan undi yang baik di beberapa kawasan strategik, itu sendiri mungkin dianggap kejayaan bagi sebuah parti yang baru memasuki gelanggang pilihan raya. Satu lagi persoalan penting ialah sejauh mana pengaruh peribadi Rafizi masih kuat. Ketika beliau meninggalkan Parti Keadilan Rakyat, terdapat pelbagai reaksi daripada penyokong. Ada yang melihat beliau sebagai reformis yang berani membawa perubahan. Ada juga yang berpendapat bahawa pengaruh beliau tidak lagi seperti dahulu. Pilihan Raya Negeri Johor akan menjadi medan terbaik untuk mengukur perkara tersebut. Keputusan pilihan raya nanti akan memberikan jawapan yang lebih jelas. Jika calon bersama menunjukkan prestasi baik, ia akan mengukuhkan kedudukan Rafizi sebagai tokoh politik yang masih mempunyai daya tarikan. Jika prestasi mereka lemah, sudah tentu banyak persoalan akan timbul mengenai hala tuju parti itu pada masa depan. Apa yang menarik, kritikan daripada Noor ini sebenarnya menunjukkan bahawa ramai masih memberi perhatian kepada Rafizi. Dalam politik, seseorang yang tidak lagi relevan biasanya tidak akan menjadi sasaran kritikan yang berterusan. Hakikat bahawa namanya masih menjadi topik perbincangan menunjukkan beliau masih mempunyai pengaruh tertentu dalam lanskap politik negara. Namun akhirnya, apa yang menentukan kemenangan bukanlah formula yang diumumkan dalam sidang media. Bukan juga slogan yang menarik. Bukan sekadar jumlah pengikut di media sosial. Yang menentukan ialah sejauh mana parti mampu meyakinkan rakyat bahawa mereka mempunyai penyelesaian kepada masalah harian pengundi. Pengundi Johor akan menilai berdasarkan rekod, kredibiliti dan tawaran masa depan. Mereka akan melihat siapa yang paling memahami keperluan mereka. Mereka akan mempertimbangkan siapa yang benar-benar mampu membawa perubahan yang mereka mahukan. Pilihan Raya Negeri Johor kali ini bukan sahaja ujian kepada Parti Bersama Malaysia. Ia juga ujian kepada Datuk Seri Rafizi Ramli sendiri. Adakah formula politik beliau masih berkesan? Adakah pendekatan berasaskan data yang sering dikaitkan dengannya masih mampu menghasilkan keputusan? Atau adakah politik Malaysia kini memasuki fasa baharu yang memerlukan pendekatan yang berbeza? Jawapannya akan diketahui apabila rakyat Johor keluar mengundi nanti. Apa pandangan anda? Adakah Parti Bersama Malaysia mempunyai peluang untuk mencipta kejutan di Johor? Adakah Rafizi masih mempunyai sentuhan politik yang mampu menarik sokongan pengundi? Atau anda melihat persaingan kali ini lebih memihak kepada parti-parti yang sudah lama bertapak? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Saya ingin membaca analisis dan pendapat anda. Itu dia ulasan dari Kita-Kita FM, suara dari hati rakyat Malaysia. Jangan lupa kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai, dan bertindak. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Terima kasih.